Kenapa aku tak suka sangat charger Mac Dodo yang aku beli hari itu? Mari aku tunjuk dekat hampa punca utama dia aku tak suka dengan charger ni. Okay, nampak ni? Sekarang ni aku tengah charge kamera aku guna charger Mac Dodo. Tengok ya, kalau aku letak test pen dekat besi, aku letak dekat besi, okay, nampak tu menyala. Ni, nampak? Tak tipu ya. Ni charger Mac Dodo. Ni charge kamera aku guna charger Mac Dodo. Benda ni takkan berlaku kalau aku guna charger lain. Kita tukar charger. Sekarang ni kamera tengah charge menggunakan charger Xiaomi. Okay, test pen aku dah terpacak kat sini. Kita try pegang tengok. Okay, kita pegang. Nampak tak? Tak ada kebocoran elektrik kalau guna charger original. Ni, dah sentuh dengan besi ya. Dah sentuh. Sekali lagi charger Mac Dodo. Nampak tak menyala? Menyala kan? Ni besi ni, kalau aku pegang guna tangan, boleh rasa tau. Dia akan rasa macam hang gosok-gosok macam ni, boleh rasa macam ada getaran. Ada vibrate. Kalau aku pegang slow-slow, boleh rasa gatal jugalah tangan tu. Kalau aku rasa guna lidah, jadi apa? Jom kita try. Gila, sial harga ni. Lepas hampa tengok ni macam mana? Adakah hampa nak beli lagi charger Mac Dodo? Jadi dekat sini aku ada letak jenama-jenama yang aku pernah cuba untuk hampa beli. Jenama ni tak ada masalah macam charger Mac Dodo yang aku guna sebelum ni. Jenama Aoki, lulus, boleh guna. Aku memang tengah guna charger Aoki ni walaupun dah bertahun-tahun. Jenama Ugreen, ya, lulus juga, boleh guna. Tak ada kebocoran elektrik. Punca aku buat video ni bukan untuk nak jatuhkan, nak kutuk mana-mana brand, tapi untuk mereka improve kualiti produk diorang tu. Okay? Jangan lupa share video ni. Nak beli macam biasa, aku dah sediakan link dekat bahagian video. Tengok ya, kalau kita tukar balik charger Mac Dodo, dia menyala.